5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Langkah pertama, anda masuk ke profil saya, Muhammad Ken Public Gold, follow dulu dan klik link laman web saya yang saya dah sediakan di sini. Di laman web ini, anda akan nampak gambar saya yang segak bergaya. Di bahagian atas laman web ini, anda akan nampak butang daftar percuma. Langkah kedua, klik butang daftar percuma. Anda boleh pilih untuk buka akaun sendiri ataupun pasangan anda jika anda berumur 18 tahun dan ke atas. Atau anda boleh buka akaun untuk anak-anak anda yang berumur 18 tahun ke bawah. Langkah ketiga, isikan nama, nombor kad pengenalan, email anda dan juga nombor telefon yang boleh di-WhatsAppi. Setelah berjaya isi semuanya, tekan butang proceed dan sistem akan menghantar notifikasi kepada saya. Saya akan hubungi anda dalam masa 24 jam. Langkah keempat, anda kena download dan install aplikasi Public Gold. Setelah berjaya install, sila login ke akaun anda mengikut username dan password yang diberikan. Langkah kelima, untuk mengaktifkan akaun anda perlu membuat tabungan pertama di akaun GAP anda. Tabungan di akaun GAP ini sangat mampu milik, hanya serendah RM100 sahaja secara minima. Tiada had maksima untuk kita nak menabung emas dengan Public Gold. Duit yang anda masukkan ke dalam akaun GAP itu akan ditukarkan kepada gram emas mengikut harga emas semasa. Selepas berjaya membuat transaksi, anda akan mendapati jumlah baki baharu di dalam akaun anda dan anda akan diberikan nombor PG code, iaitu nombor anda sebagai seorang ahli Public Gold. Mudah kan? Pendaftaran akaun simpanan emas Public Gold ni adalah percuma sahaja. Sistem urusan jual beli adalah patuh syariah. Kadar spread juga sangat berpatutan, iaitu sekitar 6 ke 9% sahaja. Malah tiada komitmen bulanan, kita menabung mengikut kemampuan kita. Siapa yang komited dan konsisten, anda akan nampak hasilnya dalam jangka masa panjang. Jika anda masih ragu-ragu, anda boleh tekan ikon hijau ini dan hubungi saya untuk penjelasan lanjut. Nama saya Muhammad Ken, dealer aktif Public Gold. Saya sedia untuk bantu dan bimbing anda sebaiknya.